Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Hai, nama saya Muhammad Ifai. Nama saya Muhammad Najib bin Jasmani. Hai, nama saya Siti Kurratu Aini. Okey, nama saya Ponalila binti Mamaudin. Orang panggil, orang saya lama panggil saya Yi. Saya ketua cawangan UMNO Kampung Saya Lama. Nama saya Azni bin Abdullah. Saya merupakan timbalan ketua UMNO bahagian Batu Wilayah Persekutuan. Semua orang pernah alami benda ni. Rukun negara ada berapa? Rukun negara ada berapa? Rukun negara ada berapa? Negara kita ada berapa rukun negara? Rukun negara ada berapa? 4 ke 5. Tapi saya ingat Rukun negara kita ada 5. Rukun negara ada 5. 5. Rukun negara ada berapa? Ada 5. Ada 5. 5 kot. Kepercayaan bukan kepercayaan kepada Tuhan tu dah lain. Betul. Kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan, Betul. kesetiaan kepada raja dan negara, Yep. keluhuran perlembagaan, Betul. kedaulatan undang-undang, Betul. kesopanan dan kesusilaan. Kepercayaan kepada Kesetiaan. kesetiaan kepada raja dan negara. Yes. Kepercayaan kepada Tuhan, Betul. kesetiaan kepada raja dan negara, Betul. keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, Yes. kesopanan dan kesusilaan. That's right. Keluhuran perlembagaan. kepercayaan kepada Tuhan, Okey. kesetiaan kepada raja dan negara, Aha. kehuluran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan kesusilaan. Okey, rukun negara bang. Kepercayaan pada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara ada berapa? Rukun negara kita ada 5. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, kesetiaan dan... Ada lupa aku lupa. Yang pertama, kepercayaan pada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Kelima, kesopanan kesusilaan. Cantik bang, baik. Okey, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Sebutkan 1 sampai 5. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Kedaulatan undang-undang, Betul, last sekali. kesopanan dan kesusilaan. Cantik, good. Oh, betul ni yang tu. Pesanan abang kepada adik-adik yang lupa rukun negara. Buat generasi baru, Adik-adik yang di luar sana. Yang cantik, yang handsome semua. Dan semua anak-anak muda Gen Z terutamanya, jangan terlupa kita ada rukun negara Rukun negara ni adalah penting untuk rakyat Malaysia. Hafal dan hayati rukun negara kita pasal ia tiang utama kita dalam perpaduan. So, pada adik-adik, Pada rakan-rakan, kita kena hafal supaya kita dapat mengharmonikan negara kita ini. dan rukun negara itulah kita berikrar dan kita berjanji. Kita kena hafal dan amati. Kita berbalik kepada sekolah rendah kita dulu. Pada zaman dulu, sekolah rendah diwajibkan membaca rukun negara setiap kali hari Isnin. Apa guna kita sebagai rakyat Malaysia? kita kekal jadi tuan kepada tanah Melayu ini. Maka permulaan ini hafal semula apa itu rukun negara dan faham makna rukun negara Malaysia. Ingat dan amati betul-betul. Bukan, kesetiaan. Apa kak? Pertama dah lupa dah. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Okay, rukun negara ini merupakan satu identiti kita Malaysia, yang mana semua rakyat sepatutnya perlu tahu dan perlu fahami serta hadam dalami apa itu sebenarnya rukun negara. Kerana itu benda yang penting untuk dalam keadaan kita masyarakat yang majmuk ini. Rukun negara ini kalau kita hayati dengan penuh rasa mendalam, ia akan dapat menyatupadukan keseluruhan rakyat berbilang kaum di dalam negara kita. Jadi pesanan saya kepada adik-adik ataupun yang lupa pasal rukun negara ini, lihat kembali sejarah mengapa rukun negara ini diadakan atau diwujudkan. Ia tidak lain dan tidak bukan untuk mewujudkan keharmonian Malaysia yang kita cintai ini. Itu sajalah pesan saya untuk adik-adik.
Dulu memang kat belakang kan, buku tulis tu kan, ada satu rukun negara kan. Betul tak? Betul. Sebab tu budak-budak sekarang jadi kurang ajar.